Kita bukan nak puji bini kita lebih-lebih sangat wak, tapi masak lodeh yang paling sedap di dalam dunia adalah masakan isteri saya. Oh, tak tipu, serius. Ni bukan nak puji lebih-lebih, tapi tak ada masak lodeh yang paling sedap daripada lodeh Anis Liana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak rasa sekali dengan sambal petai ni. Baru beli. Tapi yang ni, dia sambal petai, sambal beli petai, tapi dia kering, bukan basah. Macam unik kan? Makan dia saja, sedap ni. Okay. Lagi sedap daripada yang basah. Nak beli 3 set. Bulan puasa kita semua beli je kan. Wali mama sedap. Ada lagi sambal garing pucuk ubi. Jadi pucuk ubi dalam dia guys. Janji memang sedap. Wali mama memang sedap. .8 4.8. Ini sama biasa saja lah. Kering, sedap. Tiga 4.8. Kuali mama.